Orang-orang Alam Damai ataupun Ceras, korang tahu tak area korang dah ada authentic Thai food yang baru buka? Kali ni aku nak bawa korang makan-makan dekat Soi 55 Thai Kitchen dekat cawangan terbaru dorang, Alam Damai. Dekat sini korang boleh dapatkan authentic Thai cuisine. Soi 55 ni dah ada lebih 20 cawangan. Ini antara menu yang aku cuba. First kali aku nak rasa dia orang punya siakat steam. Dekat steam dia, pedas-pedas masap. For those yang suka makan tom yum, tambah-tambah lagi tom yum yang pekat, bolehlah cuba diorang punya tom yum seafood. Pekat tom yum dia. Kepada peminat-peminat Thai green curry, dekat sini pun ada menu ni untuk korang cuba. And then Soi 55 ni dapat pengiktirafan dari Malaysian Book of Record sebab paling banyak variety pak rapau dekat Malaysia ni. Dia bagi air kat dalam mangkuk. By the way, rasa Thai milk tea dia memang ngam. Dekat sini kalau korang nak makan snack atau dessert pun boleh. Korang boleh cuba mango sticky rice, red ruby ni, ataupun pak rapau chicken spring rolls. Aku rasa dalam banyak-banyak ini yang paling aku ketagih, non-stop aku makan. Tak payah pergi Thai. Dekat Alam Damai pun dah ada. So, orang Alam Damai ataupun berdekatan bolehlah cuba Soi 55 ni.